Kau nak berapa? Macam 500 lah. Aku perlu $500. Pinjam, kalau kau okey pinjamkan aku 500 lah. Boleh tak pinjamkan aku 500? Aku nak. Okay, so today kita akan challenge kita punya staff to see if dia orang yang members enough untuk pinjamkan $500. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ada yang saya boleh bantu? Kat mana saya sekarang? And then kan, aku segan sikit lah nak minta ni. Tapi kau okey tak kalau aku nak minta bantuan sikit? Kau nak berapa? Macam 500 lah. Ini untuk apa? Dia saru tu? Tak lah, this semua macam tight sikit lah. Aku nak pergi holiday dengan family tapi macam paisi lah, tak ada duit sangat. Kau nak fire sekarang? Ke apa? Sekarang lah kalau boleh. Boleh, nanti aku transfer kau. Oh, okay. Thanks so much. Aku malu lah. Aku legit malu gila. Tapi nanti aku bayar kau. Boleh sekarang kan? Okay, nanti aku dah pergi sekejap. Thank you, Mat. Assalamualaikum. Love you. Semua. Banyak cakap kau pula. Okay, aku Ada tak kawan? Aku ada ni lah kawan satu ni. Okay, try. Kasi kau balik. Tapi dia ni aku pernah call dia dekat first video. Husni. Tapi dia. Hello, Sni. Kau tengah buat apa lah? Oh tak, aku nak minta kau sikit. Aku kan nak pergi ni kan. Aku perlu $500. Jumlah. Aku short of 500. Oh, okay. Nanti bila aku dah masuk gaji aku bayar kau balik. Okay. Boleh Transfer sekarang sekarang. Okay, bye. Okay, thanks. Bye. Bye. Okay, Fi, kau punya turn pula tengok. Ya, aku try Members kau members ke tak members? Members tak members. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Faiz eh? Suara gitu apa? Tak, aku hari tu baru free dah sekarang. kena scam lah. Tapi aku nak pinjam duit lah kalau kau okey. Meripik lah kau. Betul. Kau betul-betul tak betul bang mangkuk? Betul lah. Tapi tak banyak sangat lah. So, tapi tu yang kena few benda nak kena bayar tak sempat. Faham. Boleh ke tak? Kalau tak boleh aku nak tanya orang lain lah. Boleh tapi dengan syarat sikit lah. Apa? Saya nak PF balik. Okay, Januari aku sign up balik. Okay, nanti aku transfer lah. Okay, thanks lah. Dia jangan orang kau, paisi lah. Tak apalah, aku bilang-bilang seorang banyak lagi doa. Okay. Bye. Asal? Tengah rehat Tengah tunggu duit claim masuk kan. So boleh pinjam 500 kejap tak? Asal kau gelak? Emergency. Tak faham apa ni? Boleh tak pinjamkan aku 500? So nanti aku bayar kau balik Ni betul ke bedek ni? Kau tak percaya sih kau. Asal? Betul. Kalau boleh pena, kalau tak boleh tak apa, okay? Boyo je. Kau kat bawah ni dulu baru aku percaya. Okay, bye. Bye. Okay, dah dapat dekat sini $500. Baik Husni, I love you. Right, Alhamdulillah, my friend Faiz Akbar, $500. Love you, my man. Dia tak transfer back don't worry. Okay semua, Alhamdulillah kawan saya Nur Muhammad seorang yang baik. Dia pun dah transfer 500. Okay, Fi, what can we learn from this, Fi? Yes, so we learn that from the teaching of Prophet Muhammad SAW that none of you truly believe. Kita betul-betul tak beriman, tak complete until we love for our brothers what we love for ourselves. So kalau kita betul-betul sayangkan duit ke apa ke semua, kalau kawan kita pun minta tolong, kita on the spot, no question ask. That's true sahabat, insyaAllah.